Padamu ku meminta, aku pasrah. Hilangkan rasa gundaku, hilangkan rasa dukaku, hilangkanlah segalanya. Ku tak ingin sakit lagi. Hilangkan kekosonganku, hilangkan keasinganku, hilangkan. Di sebuah syarikat terkenal, sekumpulan pekerja sedang menunggu pengumuman penting. Namun, ada yang tidak menyangka keputusan yang bakal diumumkan. Saya ada berita baik. Kita akan melantik ketua projek baru. Orang itu ialah Wawa. Wawa, seorang perempuan, kenapa bukan lelaki yang lebih berpengalaman? Betul, ramai lelaki di sini yang lebih layak. Bukanlah kita perlu membuat penilaian berdasarkan performance. Tapi bukan kalau jabatan tinggi ni biasanya lelaki. Saya tahu ini mengejutkan, tapi bagi saya pula untuk buktikan kebolehan saya kepada semua. Saya tak yakin dengan Wawa. Perempuan selalu emosional. Tapi, tak silap aku, Wawa tu lagi detail daripada kita. Saya nak tengok berapa lama dia boleh tahan. Saya dengar komen korang tu. Tapi saya akan buktikan dan saya boleh buat kerja ni. Saya yakin awak boleh. Saya tak sangka lah Wawa tu dia boleh deal klien yang susah dengan baik. Betul, dia lebih bersedia daripada yang kita sangka. Saya harap ini jadi pengajaran untuk semua. Ini kebaikan seseorang tak boleh diukur dengan jantina. Akhirnya, mereka sedar bahawa di tempat kerja, yang penting bukan lelaki atau perempuan, tetapi kebolehan dan usaha. Kesamaan itu bukan pilihan, tapi keperluan. Sebuah sekolah mendengar satu pertandingan akademik akan diadakan. Namun, apabila calon diumumkan, ada yang tidak berpuas hati. Cikgu telah memilih saya dan Wawa untuk mewakili sekolah dalam pertandingan akademik. Wawa, perempuan, kenapa perempuan pula dipilih? Sepatutnya lelaki saja yang bertanding, kan lelaki lagi hebat dalam akademik. Kenapa pula? Kalau Wawa dipilih, mesti cikgu yakin dengan kemampuannya. Tapi, banyak pertandingan akademik dimenangi oleh lelaki. Itu saya tak pasti. Dah kalau cikgu yang pilih, mungkin ada sebab tu. Saya dipilih bukan kerana jantina, tapi disebabkan kebolehan saya. Saya tak percaya sekolah kita boleh kalah sebab perempuan. Kalau gagal nanti, jangan salahkan kami. Kalau kamu tak yakin, kamu tak cuba dia dalam quiz. Saya setuju. Apa kata kita buat pertandingan esok? Hari yang dinantikan pun tiba. Kini, mereka akan melihat siapa yang lebih layak. Cepatnya Wawa jawab tu. Betul, dia lebih bersedia daripada yang kita sangka. Mungkin saya silap tu. Baiklah, saya akui Wawa lebih hebat daripada saya dalam akademik. Sekarang ini jadi pengajaran untuk semua. Jangan nilai seseorang berdasarkan jantina. Betul. Yang penting ialah kebolehan dan usaha seseorang. Wawa, saya tersilap. Saya tersilap menilai awak. It's okay. Asalkan kita semua belajar sesuatu. Mereka sedar bahawa kecerdasan dan bakat tidak bergantung pada jantina, tetapi pada usaha dan keazaman. Kebolehan lebih penting daripada jantina. Saya setuju. Sabar.